Acuk. Pagi-pagi ni dengan cuaca yang sejuk dekat studio ni, saya nak bersin je, hidung pun tersumbat. Tapi ini sesama biasa ke ataupun restung? Baik, kita tanya yang pakar. Baik, hari ini kita bersama dengan Dr. Iqbal Farim Rizal Wong yang merupakan pakar telinga, hidung dan juga tekak ENT dari Avicenna Specialist Hospital Shah Alam. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami pada pagi ini Doktor untuk kita berkongsi kepada penonton berkaitan dengan hidung tak pernah lega. Adakah ia semua biasa ataupun resdung? Jadi kita nak faham tentang perbezaan berkaitan dengan sesama dan juga resdung. Permulaannya silakan Doktor. Okey, firstly terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Sama-sama. Okey, term resdung ni satu terma yang agak longgar yang masyarakat guna. Kadang-kadang saya rasa apa-apa yang ada kaitan dengan hidung pun dia kata resdung juga. Tapi bagi kita doktor, resdung ni boleh satu antara dua benda lah. Satu kita panggil radang hidung iaitu rhinitis, satu lagi kita panggil sinusitis iaitu radang pada rongga sinus. Okey, radang atau infection lah. Okey, satu lagi term yang orang biasa guna, sinus. Doktor, saya ada masalah sinus. Sinus ni sebenarnya bukan satu penyakit. Sinus sebenarnya rongga-rongga yang di tengkorak kita yang keliling hidung. Ada satu sinus yang dekat pipi, kat celah mata dan juga di dahi dan juga di tengah-tengah kepala lah. So infection atau radang pada rongga sinus ni yang kita panggil sinusitis. Yang ini penyakit. Okey. Nak bezakan antara sesama dengan resdung ni, sesama ni lebih kepada jangkitan virus. Kita panggil common cold lah. So bila kita dapat common cold ni yang sesama kita dapat a few times a year lah, semua orang dapat benda ni. Ini kita dapat hidung sumbat, hidung berair yang teruk, kadang-kadang ada demam sikit, batuk-batuk. Okey. Ada satu lagi yang kita panggil demam sesama. Ini lain sikit. Yang ni jangkitan virus juga tapi influenza ataupun flu. Yang ni gejala dia lebih kurang macam common cold, cuma dia demam lebih teruk lah. Ya, itu perbezaannya kan doktor. Okey, tapi ada tak apabila kita ni pagi-pagi memang bangun pagi sesama dan sebagainya berturut-turut, itu boleh dikategorikan sebagai resdung doktor? Okey. Yang tu lebih kepada rhinitis. So, rhinitis ni ataupun radang hidung ni dia ada dua. Satu kita panggil allergic rhinitis disebabkan oleh alahan, ataupun satu lagi kita panggil non-allergic rhinitis disebabkan benda-benda faktor-faktor yang bukan disebabkan alahan. Okey, gejala dia tipikal, usually waktu pagi kita akan bangun bersin-bersin, gatal-gatal, hidung berair. Yang pagi-pagi tu biasanya alahan kepada hama lah. Hama ni parasite yang hidup di cadar-cadar ke habuk-habuk. Dia makan kulit-kulit mati kita. Lepas tu dia punya najis dengan protein-protein yang ada pada badan dia yang kita hidu waktu pagi tu yang menyebabkan bersin-bersin. Dan hidung sumbat semua. So bila kita keluar daripada environment tu, maksudnya kita dah pergi kerja, dah keluar break, gejala tu akan reda. Tapi bila kita dalam environment tu, kita akan dapat gejala tu lah. Itu kita panggil allergic rhinitis. Di persekitaran kita seperti habuk juga memberikan faktor lah. Habuk tu yang ada hama tu. Yang ada hama tu. Apa ni, bulu kucing, benda lain macam ada bunga sebenarnya. Okey. Baik, ada orang cakap juga doktor, kalau kita makan makanan laut seperti udang, ketam juga menyebabkan berlakunya resdung. Ini adakah fakta ataupun mitos sebenarnya? Itu betul. Bila kita panggil, saya cakap allergic rhinitis ni lebih kepada bahan-bahan yang kita hidu. Ada yang non-allergic rhinitis, ini reaction hidung kita kepada faktor-faktor yang bukan kita hidu lah, sama ada makanan, seafood dan sebagainya, ataupun kadang-kadang perubahan cuaca. Ada setengah orang dia masuk bilik aircon dia start bersin-bersin. Itu kita panggil non-allergic rhinitis. So faktor yang benda yang saya nak tekankan di sini, bila kita deal dengan rhinitis ni, benda yang penting kita kena buat ialah test alergi. Test alergi. Test alergi. Okey, kenapa penting? Iaitu test alergi ni kita boleh kenal pasti apa sebenarnya yang duk irritate hidung kita tu. Okey, sama ada makanan, ada bunga, hama ataupun bulu kucing dan sebagainya. So long term kita kena avoid benda-benda ni yang kita tahu kita allergic ni. Bila kita rawat pesakit macam ni, bila kita kasih ubat spray hidung dan sebagainya, dia akan okey selama mana dia guna ubat tu. Bila dia stop ubat tu, dia akan datang balik. Itu penting kita kena kenal pasti apakah benda yang kita allergic tu supaya kita tak perlu bergantung pada ubat long term. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita tentang test alergi itu, bagaimana prosesnya? Okey, test alergi ni generally ada dua jenis. Satu test alergi yang kulit. Ini tradisional lah, di mana kita pergi hospital, dia akan cucuk beberapa allergen pada kulit kita.
Lepas tu dia akan tengok reaction kita pada kulit dia. Tapi yang ni less reliable sebab dia bergantung kepada orang yang interpret test tu, and also kalau kita makan ubat yang antihistamin, test tu tak valid. Lebih elok kalau kita buat test darah. Yang ni tak diganggu oleh ubat, and kita boleh test lagi banyak benda. Saya rasa nak kena cubalah test alergi dengan doktor lepas ni untuk tengok darah saya macam mana, sebab mungkin kita ni orang Malaysia memang kita sangat sinonim lah. Maksudnya kita biasa dengar masalah-masalah resedung ni berlaku kepada bukan saja kita tapi kepada keluarga dan juga rakan-rakan kita. Tapi doktor, ada yang bagi tahu kepada kita semua, tak apalah, saya dah biasa dengan resedung ni, saya dari kecil ada resedung, saya nak biarkan aja resedung ni, saya dah biasa hidup dengannya. Tapi ada tak komplikasi besar yang akan berlaku sekarang kita biar benda ni berlarutan? Okey, selain daripada ketidakselesaan bersin, gatal hidung sumbat dan sebagainya, kalau kita biar rhinitis ataupun resedung ni berlarutan, ia boleh menyebabkan sinusitis juga. Okey, sinusitis ni macam saya cakap ialah jangkitan pada rongga-rongga sinus. Yang ni boleh menyebabkan sakitan pada muka, sakit kepala dan juga demam yang on off. Komplikasi yang lebih teruk kalau infection tu tak terkawal, infection tu boleh merebak ke otak dan sebagainya lah. So yang ni kita tak perlu hadap benda ni, kita boleh rawat dengan efektif. Pertama kali kita guna ubat dulu, ubat spray, ubat antihistamin ataupun antibiotik kalau perlu. Kalau tak baik juga dari segi masalah sinusitis ni, kita boleh tengok option pembedahan jugalah. Baik doktor. Okey, tadi kita ada kongsikan berkaitan dengan pemakanan seperti makanan laut dan sebagainya. Ada tak makanan-makanan lain yang kita perlu elak lagi-lagi kepada mereka yang mempunyai masalah resedung ni doktor? Yang ni bergantung kepada individu. Bergantung kepada individu. Setengah orang allergic kepada seafood, setengah orang allergic kepada daging ayam, setengah banyak juga pasien tu allergic kepada nasi. Nasi pun allergic juga. Dengan bawang putih pun allergic. So susah sikit nak hidup. Okey. Allergi ni pun bergantung, sebab tu bila kita buat test allergi ni, dia ada setengah allergic yang kita allergic sikit je, setengah allergic yang teruk. So yang allergic yang very mild tu mungkin kita boleh makan sekali-sekala, tapi allergic yang betul-betul teruk ini kita kena avoid lah. Sebab allergic reaction ni bukan setakat hidung semua bersin-bersin semua, kadang-kadang boleh menyebabkan alergi yang teruk, menyebabkan masalah pernafasan dan sebagainya. Ya, dan jika berlakunya kes resedung ni kepada kita selalu kan, saya rasa boleh mengganggu emosi juga doktor. Sebab kita akan rasa penat, asyik bersin je, dan pada masa yang sama kadang-kadang kita rasa pening kepala dan menyebabkan produktiviti kerja kita pun akan merosot. Jadi mungkin doktor ada sikit saranan kepada mereka ni untuk kekal produktif dan supaya kita dapat sama-sama kurangkan masalah rhinitis ataupun resedung ini. Okey. Kalau ia ada masalah gejala rhinitis ataupun sinusitis ni, first kali jumpalah pakar ENT. Okey, bukan nak kata tak boleh jumpa doktor biasa, tapi sebagai pakar kita ada alatan-alatan khas seperti skop dan kamera sebagainya. Kita boleh tengok dalam hidung untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. So bila kita dapat diagnosis yang tepat, kita boleh devise satu treatment plan yang sesuai dan efektif. Mula-mula kita start dengan ubat dulu. Kalau ubat tak berkesan, dan kita boleh tengok whether kita perlu buat operation, sama ada masalah struktur yang perlu dibetulkan seperti tulang hidung bengkok dan sebagainya lah. Ataupun kita perlu cuci sinus dan expose kita punya sinus untuk get rid of the infection, dan also membolehkan ubat-ubatan yang kita guna in the future lebih efektif bila kita buat operation. Jadi kita perlu dapatkan rujukan pakar terlebih dahulu seperti doktor di sini supaya kita dapat tahu apa di antara langkah yang perlu kita laksanakan, sama ada cukup dengan makan ubat sahaja ataupun yang paling ekstrim kita kena buat operation lah doktor. Okey, kita nak berikan sikit lagi pesanan kepada mereka ini bahawasanya resedung ini mungkin menjadi satu gangguan kepada kita untuk teruskan kehidupan kita sebab mengganggu produktiviti, tapi pada masa yang sama kita kena ingat bahawasanya resedung ini bukanlah orang kata satu gangguan yang terlalu besar supaya agar kita dapat lihat kepada konteks yang lebih besar dan kita dapat hidup yang lebih produktif doktor. Silakan. Before that saya nak sentuh satu ni, banyak anak-anak yang ada masalah resedung ni akan ada masalah asma juga. Sebab asma dengan resedung ni berkaitan dengan alahan. Okey, ada setengah parents yang saya punya anak asma tak baik-baik, dah guna pump macam-macam pun tak baik-baik juga. Usually anak-anak macam ni ada masalah resedung juga. So kita kena rawat resedung tu baru asma tu boleh better. Okey, sebab apa, bila kita ada masalah resedung, kita akan ada banyak hidung berair. Hidung berair ni kadang-kadang hingus boleh lendir boleh pergi ke belakang tekak, and they keep on irritating kita punya airway. So asma tu akan trigger. So selagi hidung tu tak baik, asma tu susah nak baik.
Macam saya cakap tadi lah, masalah resdung ni bukan tak boleh dirawat, macam rawatan kita boleh bagi, tapi saya sarankan macam saya cakap tadi, jumpa pakar lah. Ya, Boleh. baik. Jadi itulah pesanan kepada kita semua, lagi-lagi kepada ibu ayah yang mempunyai mungkin anak yang mempunyai masalah asma. Seperti yang kita kongsikan tadi, kena rawat resdung terlebih dahulu, baru kita boleh rawat penyakit asma tersebut. Terima kasih doktor bersama kami. Jadi dapatkan rujukan pakar dan juga konsultasi yang sepatutnya agar kita tidak dibelenggu lagi dengan masalah netis ataupun resdung. Baik penonton, kita akan berehat seketika. Nanti Syuhaidah akan kembali dengan topik berikutnya, ini berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon Selatan. Kita berehat seketika. Setia bersama kami selepas ini.